RTKP adalah dua dokumen dasar yang juga melambangkan ikrar dan komitmen negara. Komitmen untuk memastikan Malaysia mempunyai sebuah angkatan yang moden dan sentiasa bersedia dalam apa jua keadaan. Komitmen untuk memastikan setiap ringgit yang dibelanjakan benar-benar memperkukuh kesiagaan negara dan kesejahteraan ATM. Komitmen untuk memastikan pertahanan negara sentiasa responsif dan adaptif, dipacu oleh inovasi, teknologi, diplomasi, profesionalisme dan semangat patriotisme. Yang paling penting, komitmen bahawa dalam apa jua cabaran yang muncul, Malaysia akan tampil berdiri sebagai sebuah negara yang aman, berdaulat, dihormati dan mampu mempertahankan kepentingan nasionalnya dengan penuh keyakinan. Maka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sekecitanya melancarkan Pelan Strategik Pertahanan Negara 2026-2030 dan rangka tindakan kapasiti pertahanan.